Ok, nak tunjuk macam mana nak tukar Civic FT USB Type C untuk bahagian depan. Ini Civic, bukan facelift lah. So kita tengok sini, kena buka ni door trim lah. Satu skru sini, yang lain klip saja. Ni tarik keluar, ni slide sini. Ok, ni handbrake, jangan buka sebab boleh naik error. Tapi kalau nak buka pun boleh, just kena reset balik lah nanti. Ok, so ini yang purple ini adalah USB charging. Yang ini adalah wire tu head unit lah. Kita boleh tukar ini saja. So ini dia punya casing, yang ini dia punya barang original Honda. So ini wire kena tarik pergi bawah steering, ambil ground, ambil power. Dia ada VCC, ACC, itu saja. Tarik keluar saja, klip saja. Mudah. Masuk yang Type C punya, plug and play saja. Sebelah tangan siap. Ok, next modul untuk Type C. Sini dia ada besi untuk tangkap cache dia. Masuk. Dah, tak boleh keluar. Ok, yang orange, yang coklat ni balut tak guna dah. Kita akan guna wire yang dia bagi lah. Ni wire yang dia bagi, plug sini. Ok, siap. So kita ambil power, nanti test. Ok, ini kalau ambil power, ambil dekat sini. Tu 6 pin. Yang tengah atas tu ACC. Ok, ini nampak ni, coklat ni adalah VCC, yang purple ni adalah ACC. So TPMS pun dia pasang. Sama juga, kita pakai soket plug and play je, tak ada ambil fuse lah. Grounding kita buat baru kat situ, 2 point. Ok, dah siap. Abang ni juga dulu dia buat blind spot original dengan kita lah. Ok, siap USB Type C, TPMS. Ok, dah test, memang fast charging. Aku print screen tunjuk korang.